像风儿结一双翅膀，跟着那太阳飞向天际，去一座叫轮台的古域，中国新疆的乌鲁木齐。大满城遥远着浪漫，多个大厅把着雄起，会走路就会跳塞乃姆，会说话就会唱扬戏。来来来来来来来，乌鲁木齐乌鲁木齐，来来来来来来来，乌鲁木齐乌鲁木齐，走遍了世界许多地方，我最爱我的乌鲁木齐，经历了世界的雨季花季，我最爱我的乌鲁木齐。Hainan, sebuah pulau tropika di selatan China dengan keluasan lebih 33,000 km persegi. Sejarahnya panjang, pernah menjadi tanah buangan tokoh dinasti Song, Sudongpo, yang meninggalkan jejak budaya mendalam. Pulau ini bukan sekadar destinasi, tetapi sebuah tamadun hidup. Di utara, Haikou berdiri sebagai ibu negeri, penuh dengan pencakar langit moden namun tetap memelihara warisan pelabuhan lama. Di selatan, Sanya memukau dengan pantai berpasir putih, taman bunga yang mekar, serta persembahan seni yang menghidupkan jiwa. Hainan dihuni oleh pelbagai etnik, Han, Li, dan Miao, masing-masing membawa tradisi, tenunan, muzik dan ritual nenek moyang. Budaya mereka berpadu dengan pengaruh moden, menjadikan Hainan unik dalam warna dan suara. Ekonomi pulau ini berkembang pesat melalui pelancongan, pertanian tropika, perikanan, serta minyak dan gas luar pesisir. Kini, dengan status Free Trade Port, Hainan muncul sebagai pintu dagang antarabangsa yang semakin penting. Agama dan kepercayaan turut mewarnai kehidupan. Buddhisme, Taoisme, Islam dalam komuniti kecil, serta kepercayaan tradisional Li dan Miao. Patung Buddha Nanshan di sana berdiri sebagai simbol spiritual dan tarikan pelancongan. Hainan bukan sekadar destinasi, tetapi sebuah naratif yang menyatukan sejarah, budaya, ekonomi, dan spiritual. Ia adalah pentas di mana alam, manusia, dan tradisi berpadu, menjadikan setiap langkah bukan hanya perjalanan, tetapi pengalaman yang menyentuh jiwa. Bagi saya tempat yang menarik kita lewati di Hainan ni adalah kebun bunga ros. Sebab selain daripada kawasannya yang sangat luas, bunga ros yang ada di sini lain daripada yang ada di Malaysia. Semasa lawatan kami di Hainan, kami menyempatkan diri untuk menonton teater di sebuah pawagam yang agak besar. Cerita yang kami tonton itu sangat menarik dan bagi saya menyentuh perasaan lah. Sedih lah. Sikit lah sedih. Ya. Makanan pun sangat bagus. Banyak tempat yang kami makan tu memang makanan Muslim lah, restoran Muslim. Okey, pengalaman yang kita boleh bawa ke Malaysia adalah dari segi pembangunan dorang dan juga teknologi mereka lah. Ya, bagi contoh pembangunan mereka sangat unik, dorang punya bentuk bangunan, teknologi dorang. Contoh macam teknologi macam mana check in, check out semua sangat-sangat majulah daripada kita. Bagi saya peristiwa yang membuka mata dan sangat mengesankan ialah bila saya dapat mata wang 1 renminbi di Sanya. Yang duit ni hanya ada di Sanya, dan oleh kerana di Sanya merupakan komuniti Islam terbesar, diorang punya 1 renminbi ada tulisan Jawi. Oh, ya. Ya.
Itu yang saya terkejut. Jadi macam bagi saya nampak macam bahawa kerajaan China ni ambil kisah juga sama orang Islam di China ini. Pada 17 Januari 2026, rombongan kami seramai 40 orang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa kota Kinabalu menuju ke Hainan, China bagi memulakan pengembaraan ke Haikou dan Sanya. Tepat jam 3.30 pagi, 18 Januari 2026, pesawat kami selamat mendarat di Hainan. Suasana kabin dipenuhi senyuman meskipun malam panjang telah ditempuh di udara. Ada yang sibuk merakam gambar, ada pula yang tenang menikmati detik ketibaan. Semuanya dalam suasana penuh harapan. Kami melangkah keluar dengan membawa beg masing-masing, lalu menuju ke terminal moden yang luas. Papan tanda bertulis Welcome to Hainan Free Trade Park menyambut kami, dihiasi mural tropika berwarna-warni. Ketibaan ini bukan sekadar persinggahan, tetapi menjadi permulaan sebuah pengembaraan budaya, sejarah dan kenangan yang akan kami cipta bersama. Plum is my favorite fruit. Plum. P-L-U-M. This is my English name. Haikou, ibu negeri Hainan, memukau dengan gabungan seni bina tradisional dan pencakar langit moden. Menara berkembar Hainan Center tersergam megah, simbol kemajuan dan masa depan perdagangan bebas. Kami merakam kenangan di hadapan menara kayu bergaya pagoda, Dongpo Pier, lokasi bersejarah yang kini menjadi pusat pelancongan budaya. Tulisan terpampang sebagai lambang cahaya warisan. Di kawasan pelancongan, bangunan tradisional berdampingan dengan restoran moden seperti McDonald's, mencerminkan keharmonian antara budaya dan globalisasi. Setiap langkah di Haikou bukan sekadar lawatan, tetapi penjelajahan jiwa, menyaksikan sejarah, seni dan pembangunan bergabung dalam satu latar yang memperkaya pengalaman. Januari 2026. Di tengah-tengah Haikou, kami menjejak warisan di Kilau Old Street, kawasan bersejarah yang menyimpan seni bina Nanyang dan semangat pelabuhan bebas Hainan. Kami bergambar bersama patung-patung ikonik, dari tentera beruniform hingga lelaki emas yang menjadi simbol interaktif pelancongan. Buah-buahan tempatan segar menggoda selera. Kami membeli, mencuba dan berkongsi rasa tropika yang unik, dari mangga Hainan hingga buah naga merah. Di sepanjang jalan Orchid berusia lebih 100 tahun, kami menyusuri lorong-lorong yang pernah menjadi nadi perdagangan Asia Tenggara. Bangunan kolonial, lampu merah, dan seni bina klasik menyatu dalam suasana moden. Kilau bukan sekadar jalan nama, ia adalah nadi budaya, sejarah, dan masa depan Hainan. Di sinilah warisan bertemu pelancongan dan kenangan kami terpahat selamanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Romance Park disanya menyambut kami dengan pintu gerbang artistik dan suasana penuh warna. Di sinilah sejarah, seni dan fantasi bersatu dalam persembahan teater luar biasa. Dewan teater luas dihiasi pencahayaan dramatik dan latar digital yang menghidupkan suasana. Penari tradisional melangkah dengan kostum mempesona, gerakan tersusun rapi, irama menggetarkan jiwa. Kami bukan sekadar penonton, kedudukan tempat duduk yang hampir dengan pentas menjadikan kami seolah-olah sebahagian daripada cerita. Setiap babak membawa kami menyelami kisah silam, legenda dan budaya tempatan. Romance Park bukan sekadar hiburan, tetapi pengalaman yang menggetarkan hati dan meninggalkan kenangan mendalam. Kami menaiki tram pelancongan menuju ke puncak Bukit Sanya atau Lohui Tuapat yang menghadap Bandaraya Sanya. Dari atas, kilauan lampu kota memukau pandangan, membentang indah di kaki langit malam. Suasana di puncak begitu meriah, pelancong berpusu-pusu, gerai dan toko menyambut mesra. Bukan sekadar panorama, kami turut menikmati persembahan nyanyian dan tarian budaya Hainan yang penuh warna dan semangat. Detik-detik ini kami abadikan dalam gambar bersama senyuman dan gelak tawa yang menjadi kenangan. Bukit Sanya bukan sekadar destinasi, ia adalah pentas budaya dan bingkai memori di mana malam bersinar dan pengalaman terpahat selamanya. Di bawah langit cerah Sanya, kami melangkah masuk ke sebuah dunia yang harum dan berwarna-warni, Yalong Bay International Rose Valley. Setelah membeli tiket di gerbang utama, pihak pengusaha menyambut mesra lalu membawa kami menaiki kenderaan rekreasi terbuka untuk menjelajah kawasan kebun. Lorong bunga, pepohon palma dan gunung yang gagah menyambut kami sebelum tiba di hamparan mawar yang luas. Taman ini meliputi lebih 183 hektar tanah subur, menjadikannya taman mawar terbesar di Asia. Direka khas untuk meraihkan keindahan dan romantis. Setiap lorong bunga seakan membawa kami menyusuri sejarah dan harapan yang mekar bersama kelopak. Ratusan varieti mawar dari seluruh dunia ditemui di sini, mawar biru yang misteri, mawar kuning yang ceria, dan mawar putih yang suci. Kami bergambar bersama latar bunga menawan, mengabadikan momen indah bersama pasangan dan sahabat. Di penghujung lawatan, kami diperkenalkan kepada produk berasaskan bunga, minyak pati mawar, teh bunga, sabun wangi, dan kosmetik semula jadi. Sebahagian daripada kami memilih untuk membeli sebagai kenangan manis, tanda kasih kepada keindahan yang telah kami alami di lembah mawar ini.
Pagi yang nyaman di pantai Sanya menyambut kami dengan angin laut lembut dan ombak tenang. Hamparan pasir putih menjadi latar sempurna untuk mengabadikan kenangan. Setiap peserta tampil dengan gaya tersendiri. Ada yang berpose ceria, ada yang melangkah santai, ada yang bergaya penuh ekspresi. Senyuman dan warna pakaian menjadikan suasana lebih hidup. Kami tidak sekadar bergambar, tetapi mencipta memori yang menggambarkan semangat setiap individu. Pantai Sanya bukan hanya destinasi, tetapi kanvas kenangan yang kami lukis bersama dengan cahaya, warna, dan rasa yang akan terus hidup dalam ingatan. Waktu makan tiba, hidangan tempatan menyambut kami, sayur segar, ayam gaya Hainan, daging lembut, telur penuh rasa. Namun yang paling istimewa, ada peserta membawa pelengkap dari tanah air, lada tumbuk, ikan masin rangup, bilis goreng garing. Bukan sekadar lauk tambahan, tetapi warisan rasa yang menghubungkan kami dengan kampung halaman. Gabungan makanan tempatan dan tradisi menjadikan pengalaman makan lebih bermakna. Di meja makan, kami bukan sekadar pelancong, tetapi pembawa rasa dan cerita menyulam budaya dalam setiap hidangan yang dikongsi bersama. Izinkan cintaku berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi kenyataan. Telah lama ku dahaga belayan seorang insan, semoga bersamamu ceria hidupku. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Batu dengan tulisan Coffee Garden menyambut kami menjadi latar pertama kenangan yang dirakam. Lorong pamuk yang tinggi dan tersusun indah membawa kami masuk ke suasana tropika. Langkah santai, senyuman, dan cahaya matahari petang menjadikan perjalanan ini penuh ceria. Di tengah ladang kopi, kami bergambar bersama. Di sekeliling, pokok kopi menghijau, dan di sudut lain biji kopi yang belum diproses dijemur di bawah matahari. Permulaan kepada aroma yang kelak memenuhi cawan. Bingkai kuning bertulisan Cina menjadi latar unik. Senyuman dan gelak tawa direkam, menjadikan lawatan ini bukan sekadar tentang kopi, tetapi juga tentang kebersamaan. Di Coffee Garden Chiang Mai, kami bukan sekadar menikmati kopi yang enak dan limau manis, tetapi juga mengabadikan momen indah bersama sahabat. Setiap tegukan, setiap gambar adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan. Kita sekarang sedang minum kopi Pocan kopi. Replacement susu apa? Aiko sangat manis. Hainan bukan sekadar pulau tropika, tetapi sebuah tamadun hidup. Dari Haikou yang moden hingga Sanya yang mempesona, dari sejarah Sudongpo hingga aroma bunga ros, dari pantai yang tenang hingga meja makan yang penuh tradisi, semuanya menyatu
dalam satu perjalanan. Lawatan ini bukan hanya tentang tempat yang dilihat, tetapi tentang jiwa yang disentuh, kenangan yang dicipta, dan rasa kekeluargaan yang diperkuat. Inilah Hainan di Adi Tropika yang kami tulis bersama, dan cerita ini akan terus hidup dalam ingatan.